Halo guys, okay, hari ni aku nak share dengan korang macam mana nak mula berlari. Okay, kita dah puasa, kita dah raya, apa lagi, jom kita lari lah sekarang. Okay, yang pertama, korang kena letak disiplin dalam diri korang. Disiplin maksudnya korang kena letak aktiviti dalam diri korang, dalam hidup korang setiap hari ada aktiviti berlari. Okay, korang kena letak benda ni, disiplin. Korang kena ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, korang takkan boleh buat. Okey, yang kedua adalah korang kena bermula. Maksudnya kat sini apa yang ada korang just pakai dan jalan dulu. Maksud aku macam contoh kasut. Apa kasut yang kau ada, contoh kasut sukan biasa pun pakai je dulu. Seluar track biasa ke, t-shirt biasa ke, tak apa. Jalan je dulu, okey. Yang ketiga adalah konsisten. Maknanya korang kena buat secara berterusan. Okey. Dalam contoh dalam seminggu korang dapat 4-5 kali untuk buat, maknanya 4-5 hari kau boleh buat, itu dah cukup bagus. So korang gabungkan 3 ni, InsyaAllah korang boleh buat. Okay, bila korang buat, untuk yang awal-awal yang baru mula berlari, korang jangan fikir macam nak laju ke, nak lama ke, nak jauh. No ni, tak payah fikir lagi benda tu. Okay, korang just fikir, contoh, aku bagi contoh sebagai pemula, korang boleh bermula dengan mungkin 1 minit slow jog, 2 minit berjalan. Korang buatlah dalam 10 set ke 20 set ke. Okey, lepas korang konsisten yang itu, korang dah rasa selesa, 1 minit jog dengan 2 minit berjalan, korang tukar. Okey, 2 minit berlari dan 1 minit berjalan. Sampailah korang rasa dah betul-betul konsisten apa semua dan korang rasa macam okey, aku dah boleh slow jog dalam satu distance yang macam sedikit panjang daripada biasa. Contoh 3km, 5km. Even slow jog pun tak apa. Kau just layan je dulu. Kau jangan fikir nak pace 5 ke, pace 4 ke. Nanti dulu korang akan sampai. Contoh kalau even pace 10 pun, kau gerak je. Okey, yang penting buat. Dari situ korang tahu apa yang korang perlu buat lagi. So aku share ini dulu. Nanti kita sama-sama running, tengok apa lagi yang perlu buat. Okey, thank you guys.